Ketibaan Yang Berusaha Dr. Rosdin bin Subo, Pensyarah Fakulti Seni Kreatif Universiti Malaya, diiringi oleh Yang Berusaha Encik Khairil Azwan bin Abu Mansur, Ketua Unit Diploma Pasca Siswazah Pengurusan Awam UDPA, serta para tetamu kehormat bersama div-div jemputan memasuki Dewan. Bagi membuka tirai program Malam Puisi Bicara Jiwa, Kata Menyapa Jiwa, Puisi Menyulam Makna, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Negaraku diikuti lagu Diploma Pengurusan Awam. Hadirin dipersilakan duduk.
Yang berusaha Dr. Rosdin bin Subuh, Pensyarah Fakulti Seni Kreatif Universiti Malaya. Yang berusaha Encik Khairil Azwan bin Abu Mansur, Ketua Unit Diploma Pasca Siswazah Pengurusan Awam UDPA. Para pegawai UDPA, para deklamator, para kadet serta tuan-tuan dan puan-puan hadirin budiman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Kadet Haidar bin Mahmud dan saya Kadet Nur Alia Natasha binti Muhammad Saleh. Dengan penuh rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan selamat datang ke program Malam Puisi Bicara Jiwa, Kata Menyapa Jiwa, Puisi Menyulam Makna. Malam ini bukan sekadar persembahan tetapi sebuah perjalanan. Perjalanan menyelami jiwa, mendengar suara hati dan merasai getar makna yang disulam melalui puisi, irama dan persembahan seni. Hadirin sekalian, bagi menghidupkan aura kesenian yang menjadi nadi majlis kita pada malam ini, marilah kita membuka tirai persembahan pada malam ini dengan persembahan pembukaan yang akan membangkitkan rasa, menghangatkan jiwa dan menyemarakkan pentas Malam Puisi Bicara Jiwa. Persembahan yang dimaksudkan adalah persembahan tarian tradisional Zapin, sebuah tarian yang amat terkenal di negeri Johor. Oleh itu, dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan kumpulan Nuansa Tari.
tadi. Itulah tadi para hadirin persembahan yang cukup memukau yang telah dipersembahkan oleh kumpulan nuansa tadi. Setiap lenggok cukup teratur, setiap langkah cukup tersusun. Itulah keindahan yang terdapat pada kesenian tradisi budaya warisan kita. Cukup berbakat para kadet kita rupanya. Hadirin yang dihormati, setiap majlis yang indah pastinya bermula dengan kata-kata yang memberi makna dan arah. Bak kata pepatah, bagai emas disepuh, bagai perak digosok. Maka, bagi membuka lembaran bicara pada malam penuh seni ini, majlis dengan segala hormat dan takzimnya mempersilakan pengarah program Kadet Muhammad Ihsan bin Panjang Ahmad untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Wiraja Nusa. Yang berusaha Dr. Rosdin bin Subuh, pensyarah Universiti Malaya, Fakulti Seni Kreatif. Yang saya hormati Encik Khairil Azwan bin Abu Mansur, Ketua Unit Diploma Pasca Siswasah Pengurusan Awam Intan, Barisan Pegawai UDPA, Barisan Tetamu Khas, Barisan Majlis Eksekutif DPA, seterusnya rakan-rakan kadet yang saya hormati sekalian. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama berhimpun dalam suasana penuh penghayatan bagi meraihkan Malam Puisi Bicara Jiwa, sebuah program yang kami rangka dengan penuh semangat dan keikhlasan berteraskan ilham kata menyapa jiwa, puisi menyulam makna. Malam ini turut menjadi lebih bermakna dengan kehadiran tetamu jemputan istimewa kita yang berusaha Dr. Rosdin bin Subuh merupakan seorang tokoh seni dan akademik yang dihormati serta seorang pensyarah kanan Universiti Malaya, pengkaji seni persembahan tradisional serta figura seni yang banyak menyumbang kepada dunia teater dan juga budaya negara. Untuk makluman semua, yang berusaha Dr. Rosdin pernah membintangi filem Wan Tu Jaga dan juga Takluk Lahat Datu. Yang berusaha Doktor, saya masih ingat lagi lakonan Dr. Rosdin sebagai memegang watak Hasan dalam filem Wan Tu Jaga. Ada satu dialog yang memberi kesan kepada diri saya sehingga hari ini, di mana berbunyi, kadang-kala kita kena buat satu perkara yang kita tak suka. Betul, Doktor? Ya. Jadi secara jujurnya dialog itu memang dekat dengan hati kita semua. Kadang-kadang apa yang kita kena buat tugasan yang mencabar, kadang-kadang kita kena belajar sesuatu yang kita tak pernah fikir kita boleh. Dan kadang-kadang kita kena terus kuat walaupun hati nak berehat sekejap. Tapi begitulah perjalanan hidup dan itu juga latihan awal kita sebagai kadet PTD untuk membiasakan diri buat apa yang betul, bukan semestinya apa yang mudah. Untuk pengetahuan semua, dengan watak Hasan tadi yang berusaha Dr. Rosdin telah dinobatkan sebagai pelakon lelaki terbaik di Festival Filem Malaysia ke-30 dan pelakon lelaki terbaik filem di Anugerah Skrin 2019. Jadi sekali lagi terima kasih Doktor di atas kesudian hadir memeriahkan program kami. Kehadiran Doktor benar-benar mengangkat nilai dan juga jiwa program ini. Oleh itu, sebagai pengarah program, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pengurusan, para pegawai UDPA, para ahli jawatankuasa program serta rakan-rakan kadet Diploma Pengurusan Awam PTD yang telah bekerja keras demi memastikan program ini dapat direalisasikan dengan penuh bergaya. Hadirin yang saya muliakan, program ini bukan sekadar pentas untuk melafazkan bait-bait puitis. Ia adalah ruang untuk kami, para kadet yang sedang belajar menjadi pemimpin masa hadapan, mengasah keberanian, memperkukuh seni komunikasi dan juga membina kehalusan budi yang sangat penting dalam dunia perkhidmatan awam. Melalui puisi kita belajar mendengar, melalui seni kita belajar merasa dan melalui program seperti ini kita belajar memanusiakan manusia, sesuatu yang amat penting bagi seorang bakal penjawat awam. Akhir sekali saya berharap Malam Puisi Bicara Jiwa bukan sekadar sebuah acara tetapi sebuah ruang untuk kita berhenti sejenak, menyapa hati sendiri dan kembali mengingati bahawa dalam setiap kata ada makna, ada cerita, ada jiwa.
Dan sebelum saya mengundur diri, kalau diizinkan, saya ingin berkongsi secebis puisi ringkas sebagai penghargaan kecil daripada hati saya untuk malam yang penuh cahaya ini. Kadang kita datang dengan luka, namun malam ini mengajar semula bahawa dalam sebaris cahaya kata tersimpan kekuatan untuk terus melangkah. Sekian, terima kasih. Selamat menikmati malam puisi Bicara Jiwa. Demikianlah tadi disampaikan ucapan yang penuh makna oleh pengarah program yang diharap dapat menyuntik semangat kepada kita semua. Semoga majlis kita pada malam ini memberikan 1001 kenangan dan kebaikan. Kini tibalah saat yang dinanti, suara hati disulam kata, makna dijahit rasa. Bagi memulakan pentas puisi kita pada malam ini, dipersilakan Kadet Adikatul Azril bin Nurdin dan Kadet Muhammad Idin bin Kasim mewakili sidang Naga Sastra dengan puisi mereka yang bertajuk Ke Ruang Katarsis Nukilan Zain Kasturi. Dipersilakan. Tes. Sesudah mengisi mimpi sesia di ranjang nedar, apakah yang sempat kita kutip? Lewat darah dan air mata, moyang-moyang yang tumpah ke cangkir resah. Resah menggeliat ke tanah, resah menggeliat ke rimba, resah memulas ke tulang bangsa. Barangkali kitalah penanam padi-padi hampa, membiarkan anak-anak gelidik mencuri hasil. Malinjah dan Masuri di bendang galauan, hingga gugup mengatur kentang pertama. Gugup lahir di mata kita, gugup lahir di suara kita, gugup membiak di mana-mana. Kita tidak pernah lagi bertanya, kenapa manusia harus jadi manusia tanpa menolak kebenaran untuk jadi manusia. Yang tegar meniup seruling kemanusiaan, yang ligat memetik kecapi keluhuran. Kerana kita lupa apa yang tersimpan di dalam album bangsa. Album bangsa yang pernah menyimpan sejuta potret luka. Esok kita bakal menggali tanah dan menggalas cengkolong maut dari kulit sendiri. Kemanakah bangkai dosa akan dikirim? Ke kali 7 penjuru gunung? Atau ke laut 7 penjuru tanjung? Sedang kita pernah menari ala canggung Maharisi di kaki bicara nihilisme. Sempurnakan kekesalan kita dengan melimpahkan
air mata ke muka bangsa. Jerit kita nanti cuma tulang-tulang yang tidak sempat ditakilkan. Pada saat pertama, lolong angin tenggara memintal duka bersama. Pekik kita nanti cuma darah-darah yang tidak sempat dikebumikan. Pada saat pertama raung hujan selatan menganyam gugup yang bergantungan di dada. Muzik kita nanti bukan lagi tabu sayap berpalang. Ayunkan roh anak ke pintu hakiki. Dodoikan nyali anak ke parabung maknawi. Temani tidur mereka dengan mimpi-mimpi wangi dan selimut iman dari Tuhan. Sekian, terima kasih. Persembahan puisi tadi menyelahkan keindahan bahasa dan kedalaman fikiran penyair. Sebuah karya yang membawa kita mencari erti makna diri. Setinggi penghargaan atas persembahan yang penuh dengan penghayatan. Seterusnya, pentas puisi kita diteruskan lagi dengan menjemput wakil dari sidang Adhikara, iaitu Kadet Nur Akilah binti Muhammad Subari dan Kadet Syamimi binti Abdul Razak. Mereka akan menyampaikan puisi yang bertajuk Merpati Putih, Jelajahilah Dunia Ini, karya sastrawan negara Usman Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merpati Putih, Jelajahilah Dunia Ini, karya sastrawan negara Usman Awang. Dalam keruncingan manusia bimbang curiga, terbanglah ia menjelajahi dunia. Putih sayapnya melambai cinta damai. Bersih bulunya mengibar panji hidup bersama. Merpati Putih, jelajahilah dunia ini. Hembuskanlah udara baru yang kau hirup dari malam. Bunga-bunga mekar menguntung. Bibir-bibir segar tersenyum. Siapa manusia yang tiada putus asa? Hiduplah udara baru yang segar berkembang. Isilah dunia ini dengan keyakinan perdamaian serta
Hembuskanlah. Hembuskanlah nafas pada malam yang lena. Siapa manusia yang pernah berkhianat? Jadilah debu. Debu yang terbang mengakhiri hayat. Duniamu tenggelam bersama patung-patung usang. Selamat tinggal Di cermin hidup ini, wajahmu menghilang. Sekian, terima kasih. Bait-bait puisi yang dibacakan sebentar tadi bagaikan menyulam rasa dan makna menyingkati perjuangan yang masih lagi tertangguh. Tahniah diucapkan kepada Wakil Adhikara atas satu persembahan yang begitu memukau. Seterusnya dijemput Kadet Abdullah Arif Arifin dan Kadet Ahmad Mukri Hakim bin Huzili dari Megantara untuk menyampaikan puisi mereka yang bertajuk Surat Yang Tak Sempat Kukirim. Buat pengetahuan semua, puisi ini adalah nukilan pemuisinya sendiri iaitu Kadet Abdullah Arif Arifin. Dipersilakan. Selamat tinggal Zainuddin. Aku cinta akan engkau. Dan kalau ku mati, adalah kematianku dalam mengenang engkau. Surat yang tak sempat ku kirim. Balasan Zainuddin untuk Hayati. Hayati, biarpun raga kita tak lagi menyatu, namun namamu masih bergetar di dalam hatiku. Antara kita bukan sekadar jarak dan laut, tetapi takdir yang datang tanpa amaran dan pergi tanpa pamit. Aku tidak menyalahkan sesiapa, Hayati. Kerana cinta pada asalnya suci, yang khilaf hanyalah waktu. Terlalu cepat saat kita belum bersedia. Terlalu lambat bila hati sudah luka. Pernah aku menunggu, bagai perahu menanti angin pulang ke dermaga. Bagai doa yang tak henti mencari ruang di langit. Namun, kini aku sedar, tidak semua yang tenggelam itu hilang. Ada yang karam, tapi tetap bersinar di dasar kenangan. Hayati, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Hayati, begitulah cintaku padamu. Tenang tapi tak pernah mati. Luka tapi tak pernah indah, tapi tetap indah diingatan.
Aku tidak ingin lagi melawan takdir. Cukup sekadar berdoa agar Tuhan jaga namamu dalam setiap takbirku. Dan jika di surga kelak Tuhan izinkan, carilah aku bukan sebagai kasih yang menuntut, Tinggal Zainuddin. tetapi sebagai jiwa yang mencintaimu dengan seluruh redha yang aku ada. Hari ini semua di sini menjadi saksi bahawa setiap daripada kita pernah merasa indahnya dicintai. Namun sering kita lupa, cinta bukan sekadar lafaz yang meniti di bibir, tetapi benih yang harus disemai di dalam hati, dijaga dengan setia dan dibaja dengan keikhlasan. Selamat Sekian daripada tinggal kami Zain. yang tulus daripada hati yang setia itu kami. Terima kasih. Demikianlah tadi satu persembahan yang cukup menyentuh jiwa. Terima kasih kerana berkongsi keindahan kata dan emosi dengan sangat tulus. Saya yakin para hadirin turut sama merasainya. Hadirin sekalian, Naga Sastra sudah, Adhikara sudah, Megantara juga sudah. Sekarang tiba giliran yang ditunggu-tunggu. Daripada sidang Dirgantara dijemput Kadet Siti Zulaiha binti Draman dan Kadet Sharifah Amirah binti Said Ahmad untuk menyampaikan puisi yang bertajuk Wanita Itu Siapakah Namanya? Nukilan Datuk Seri Dr. A. Samad Said. Terimalah nukilan asli daripada Datuk Seri Dr. A. Samad Said yang berjudul Wanita Itu Siapakah Namanya? Wanita itu siapakah namanya? Wanita tulus itu tidak terusi. Dirinya rembulan tercantik di tasik. Hujahnya tetap berlandaskan keikhlasan. Hajatnya juga tak lain perubahan. Pentas seni luas di gunung mencuram. Angsa setasik tak hiraukan taufan. Begitu ia pejuang siasah bermaruah, sentiasa bertahan pendiriannya. Datangnya berbekal legenda suami, syair diulang, kisah mistik rimba duri. Penyair bertarung gah di era reformasi. Dirinya lah Sri Kandi, juga sang sufi. Dekat luka masih membabat sejarah. Tidak sedia lunak, langsung tak rela mengalah.
sesuatunya dari yang manis, pantang diusir. Ia juga penari istana terakhir. Taufan makin serasi dengan dirinya, bertarung di tasik, sungai dan samudra. Dan penyair dirinya watak utuh bertekad. Ku bayang ia memang Sri Kandi hebat. Wanita tulus itu siapa namanya? Sejarah sedang memburu kelibatnya. Sekian, terima kasih. Sebuah persembahan yang sangat mempersona, bahasa yang indah, penyampaian yang teratur. Sebuah puisi yang mengangkat martabat wanita sebagai tunjang keluarga dan masyarakat. Menjadikan identitinya bukan sekadar nama, tetapi lambang kasih, pengorbanan dan kebijaksanaan yang wajar dihargai. Terima kasih diucapkan kepada para deklamator kita yang berjaya meniupkan nyawa ke dalam bait-bait puisi hingga kita dapat mendengar denyut rasa yang tersembunyi. Hadirin yang dihormati, majlis kita akan diteruskan dengan persembahan selingan yang cukup istimewa. Marilah kita serikan lagi malam ini dengan persembahan nyanyian irama Malaysia. Sebuah persembahan selingan yang akan membawa kita semua ke daerah yang penuh cerita, penuh adat, penuh budaya dan penuh keindahan bahasa. Oleh itu, dipersilakan Kadet Muhammad Husaini bin Azizul dan Kadet Syafiq Ashraf bin Zulkarnain untuk mempersembahkan persembahan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulakan persembahan kami, Hussein hari ni nampak handsome lah. Abang pun apa kurangnya? Saya kat dalam gaya. Saya ingat Bakoba tadi. Bukan. Tu lah sebab Bukan. bukan. Sebab tinggi sikit kan. So baju putih tak pernah nampak lah. Memang beli khas untuk malam ni Yes, saya beli memang khas untuk ni dan untuk saya nikah lah. Uish. Itu tak ada dalam skrip tau. Dah ada calon dah ni? Alhamdulillah. Okay. Kita doa lah untuk Hussein. Tapi kita nak ucapkan terima kasih juga kepada anda semua. Dan saya nak bagi tepukan yang paling gemuruh untuk rakan-rakan kita yang dah buat persembahan sebentar tadi. Hebat sungguh rakan-rakan kita. Daripada yang persembahan Zafin. Untuk makluman doktor, yang buat Zafin tu memang sebelum ni diorang ke kanan lurus je. Diorang tahu kawat je doktor. Tapi malam ni diorang dah buktikan. Diorang boleh berzafin. Betul lah? Dan kemudian 4 persembahan sebentar tadi sebelum kita ni kan, ada deklamator. Betul saya sebut Sin? Betul, saya memang 4 tu memang terbaik bang. Memang terbaik Saya tadi dah nak milih terpaksa ni sebab nak perform kan. Saya macam ni balik. Tapi yang sedih lepas ni. Belum. Belum. Tapi Sin, tak apa Sin. Malam ni kita cukup bertuah. Okay. Kerana Dr. Rosdin bersama dengan kita. Ni bukan orang biasa Sin. Ya ke? Bukan orang biasa Sin. Tadi pengarah program dah bagi tahu kan. Pemenang pelakon filem terbaik untuk anugerah Festival Filem Malaysia yang ke-30. Yang berlakon cerita One to Kafur tu. Bukan Sin. One to Kafur tu Hindustan. Itu Shah Rukh Khan dengan Juhi Chawla. Bukan ni? Bukan. One to Jaga. One to Jaga. One to Jaga. Minta maaf betul Betul. One to Kafur tu dia kata masa dia mula-mula lahir. Bukan One to Kafur, One to Jaga. Jaga. Hebat. One to apa Sin? One to Jaga. One to Jaga. One to Jaga bukan One to Kafur. One to Kafur Shah Rukh Khan. Tapi memang dah janji dengan doktor dah pakai sama putih. Tadi kan dia calling tak? Dah call tadi Okey. LO dia beritahu. Doktor, 4 persembahan sebelum ni okey doktor, puas hati doktor. Okey doktor. Mungkin kami kadet PTD boleh ke nak berlakon ke ekstra pun tak apa doktor. Audition lu Boleh. Sin. Boleh Sin.
Okey lah Datuk. Datuk lah kan. Amin mana tahu kan. Lepas ni doktor jadi Datuk kan. Baiklah Hasin. Orang pun dah tunggu, orang pun tak larat nak tengok kita dah. Jadi jom kita mulakan nyanyian kita. Jom kita cuba. Kita cuba Okey. Silakanlah daripada kami. Umpan jinak di air tenang. Air tenang. Come on guys, nyanyi sama-sama . Mada berbunga alun suara, terdengar merdu hanya dendangan. Mada berbunga alun suara, terdengar merdu hanya dendangan. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai jangan. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai jangan. Jangan tergoda bintang di awan, kalau terbitnya di siang hari. Jangan tergoda bintang di awan, kalau terbitnya di siang hari. Jina merpati makan di tangan, jangan dikurung di sangkar hati. Jina merpati makan di tangan, jangan dikurung di sangkar hati. Seribu senyum, seribu mada, mungkin dikuntum racun yang bisa. Seribu senyum, seribu mada, mungkin dikuntum racun yang bisa. Kalau kekorban jiwa merana, seribu sesal apa gunanya? Kalau kekorban jiwa merana, seribu sesal apa gunanya? Merdu didengar, indah dipandang, awaslah umpan di air tenang. Merdu didengar, indah dipandang, awaslah umpan di air tenang. Kasih dan budi bukan mainan, tergadai hati jiwa tebusan. Kasih dan budi bukan mainan, tergadai hati jiwa tebusan. Sekian. Terima kasih. Demikianlah tadi satu persembahan yang cukup hebat dan memukau yang telah dipersembahkan oleh Kadet Husaini dan Kadet Syafiq. Saya lihat hadirin begitu terpersona dengan gerak tari dan alunan irama yang mereka sampaikan. Hadirin sekalian, kita kini melangkah ke segmen seterusnya, segmen yang menjanjikan getaran rasa dan warna jiwa. Dalam dunia puisi, setiap kata bukan sekadar lafaz tetapi hela nafas yang membawa makna, bisikan kalbu yang memaut rasa. Untuk itu, majlis dengan penuh takzim mempersembahkan para deklamator yang akan menyingkap tirai emosi kita melalui puisi-puisi yang menggugah perasaan. Dijemput Kadet Muhammad Adli Faisal bin Abdullah dari Sidang Dirgantara untuk menyampaikan puisi yang bertajuk Menjunjung Kasih Warisan Nukilan Muhilis. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung pesan warisan nukilan Muhilis. Dunia adalah pentas luas, tempat kita
Ia berlari dan berlumba. Di halamannya bertiup angin seteru yang pantas memutar gelora gunda dan menduga tentang siapa pun kita. Dengan kecekalan tersirat di nubari, tersebarlah sejalur cahaya pedoman. Luhur merangkul jasad bertunjang tabah. Pesan diwarisi harus dijunjung. Dengan tafsiran waras akal bijaksana, betapa ladang hidup ini terpuji oleh arus deras yang melimpah, mengalirkan 1000 kurniaan agung penuh dengan zat kasihnya. Kita tembokkan tebing walang ini dengan niat suci dan keutuhan doa agar terbina landasan jati diri pribadi berpekerti mulia. Inilah citra dunia yang terisi dengan kerakusan penuh hela. Jangan biarkan diri tercalar duri sengketa. Jangan leburkan kasih diutus lara. Jangan dibiar tajam dendam menghujam sukma. Jangan sesekali kita terjela oleh alfa yang menusuk sejengkal tirus derita. Ingatlah sekalian taulan, ini dataran penuh selirat pancaroba. Sekalipun kita tersandung rebah hingga tumpah merah darah di tubuh, bangkitlah menggagahi 1000 langkah tanpa sekalipun mengenal erti kalah. Bangkitlah membina semangat baharu dengan kecekalan kukuh berakar, memaut harapan menuju ke arah jaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penyampaian yang begitu beradun emosi dan penuh penghayatan oleh Kadet Muhammad Adli Faisal bin Abdullah. Puisi yang disampaikan membawa kita persoalan bagaimana nilai dan tradisi lama bukan sekadar tinggalan masa silam, tetapi amanah yang perlu dipikul generasi hari ini. Seterusnya, dijemput kepada wakil sidang adikara, Kadet Syafiq Ashraf bin Zulkarnain dengan puisi yang bertajuk Pahlawan Kemerdekaan, nukilan sastrawan negara Usman Awang. Pahlawan Kemerdekaan, karya Datuk Usman Awang. Pahlawan, jika hilangmu tanpa pusara, jika pusaramu tanpa nama, jika namamu tanpa bunga, penjajah mengatakan engkau derhaka, maka engkaulah pahlawan yang sebenarnya. Gema seabad silam, Inggris datang meredah Pahang.
bersama peluru, bersama senapang, membunuh, menangkap setiap pejuang. Sungai Semantan berubah merah. Bukan sarap hilir ke Kuala, bukan rakit mudik ke hulu. Arus merahnya menjulang mayat pahlawan bangsa, pahlawan rakyat. 7 liang dadanya tersayat. Pahlawan, untukmu derita, untukmu penjara. Bukan bintang tersemat di dada. Semangatmu api negara berdaulat. Namamu terukir di jantung rakyat. Sekian, terima kasih. Bacaan puisi itu bagaikan meniup kembali roh perjuangan. Bait-baitnya memanggil ingatan kita kepada keberanian pahlawan yang mempertahankan tanah air ini. Majlis seterusnya menjemput sidang Naga Sastra, Kadet Nur Kuzayyah binti Kamaruzaman dan Kadet Faziana Yanti binti Sindalun Elias Enik dengan puisi mereka yang bertajuk Ratna Pakaja hasil nukilan Kadet Nur Akisha Muhammad Rabai. Untuk pengetahuan semua, Kadet Akisha mendapat inspirasi menulis puisi ini daripada sebuah kerinduan yang terbuku di hatinya buat suami tercinta. Dipersilakan. Ratna Pakaja, nukilan Nur Akisha binti Muhammad Rabai. Wahai kekandaku, ingatkah di kau kali pertama kita bersua di bawah langit sinaran malam tua, dipayungi rintik-rintik gerimis. Dari jauh di kau memandangku, tergaris senyuman yang penuh ikhlas. Padahal ku mengerti degupan jantungmu tiada belas. Bila mata bertemu mata, bila tinta menjadi bicara, bila hati bersulam rasa, adakah ini cinta, wahai sang Arjuna? Rela si Juwita terima demi Asmaradana. Wahai kekandaku, gerak-geri langkahmu persis adiwira sang perkasa. Sentuhan lembut jari jemarimu halus bak tenunan sutera kencana. Tutur kata bicaramu anggun penuh sopan santun. Akal dan agamamu
seisi serasi sungguh sempurna. Ternyata Kakandalah pemuda bahari yang Adinda cari. Wahai kakandahku, adapun perihal kita dari dua loka berbeza, umpama senjah kala menunggu Arunika. Kasihnya Adinda kepada Kakanda takkan sirna, bukan jua sandiwara. Laksana cerita cinta dari seorang permaisuri kepada rajanya. Cintanya seluas alam semesta, seagung maya. Wahai Kakandaku, biar 1000 tahun ai mengukir batu, biar desik-desik pawana kencang bertiup, biar 10 purnama atmah kita berjauh, usahkan hati nyamuk sanggup kukutip. Ini kan pula rindu yang berkecamuk dari hati yang merintih. Rencana Adinda pada Kakanda tetap utuh. Hingga hujung nyawa, kasihku padamu tetap teguh. Sekian, terima kasih. Demikian tadi sebuah persembahan yang cukup memukau. Untuk pengetahuan semua, tajuk puisi sebentar tadi, Ratna Pakaja, membawa maksud permata yang sangat berharga. Hadirin sekalian, persembahan kita pada malam ini akan diteruskan. Dijemput kepada Kadet Nurul Hafilah binti Muhammad Yusuf dan Kadet Muhammad Qais Amri bin Abdul Rahman dari Sidang Megantara untuk menyampaikan puisi yang bertajuk Aku Pergi Kerana Cinta. Nukilan Kadet Hafilah Yusuf dan Kadet Qais Amri bin Abdul Rahman. Malam itu aku pergi, melangkah berat, berjiwa rawan, dan separuh hatiku tertinggal di teratak kasih. Dalam dakapan anak anda yang belum puas, dalam tatapan pasangan yang cuba sembunyi resah, aku tahu perjalanan ini bukan mudah. Namun, bukankah kasih sejati itu menuntut pengorbanan?
Bukankah cinta nan tulus itu bukan sekadar bicara, melainkan langkah yang menyakitkan demi segunung harapan. Bukan kerana jemu aku pergi, bukan kerana letih, bukan kerana mengejar nama di dada dunia, tetapi lantaran cinta yang terlalu dalam memaksa diri ini berjuang dari kejauhan. Aku pergi agar kelak kembaliku menjadi harapan, bukan lagi beban. Aku pergi kerana masa depan anak-anakku lebih berharga daripada lena malamku. Aku pergi kerana cita-cita ini bukan tentang diriku, tetapi tentang mereka yang menunggu cahaya di hujung pengorbananku. Wahai anak-anakku, setiap titis peluh doa ini ibarat doa. Setiap langkah jauh ini adalah kasih nan tiada bertepi, yang tidak pernah putus walau ribuan batu memisah. Wahai kekasih hatiku, andai rindumu membakar malam yang sunyi, ingatlah, rinduku lebih hangus dalam sepi yang serupa. Aku pergi bukan untuk meninggalkan, tetapi untuk aku kembali membawa sinar, kembali membawa bahagia, kembali untuk menatap senyum kalian semua. Kerana cinta ini tiadalah sementara, dan cita-cita ini tiadalah untuk diriku, tetapi untuk kalian yang menjadi segala alasan daku terus berjuang. Ya, aku pergi kerana cinta, dan aku bertahan kerana rindu. Kerana aku tahu suatu hari nanti segala jarak ini akan terbalas dengan pelukan yang paling indah di dunia. Sekian, terima kasih. Jika dicari keindahan dalam puisi sebentar tadi, maka ianya datang dari kejujuran hati, kerana puisi sebentar tadi merupakan curahan isi seorang ibu dan seorang bapa kepada anak-anaknya. Terima kasih diucapkan kepada para deklamator kita yang berjaya meniupkan nyawa ke dalam bait-bait puisi hingga kita dapat mendengar denyut rasa yang tersembunyi menyentuh jiwa dan nurani. Dan kini, hadirin sekalian, bagi mengimbagi emosi kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mengembara ke alam dunia seni tradisi yang penuh jenaka, irama dan gaya. Inilah persembahan yang diwarisi turun-temurun yang mencediakan setiap pentas sejak dahulu kala. Majlis dengan segala hormatnya menjemput kumpulan Boria untuk menggegarkan pentas dengan persembahan penuh rentak, tawa dan keunikan budaya. Dipersilakan naik ke pentas. Hoi, mari semua kita buka cerita.
Mari semua kita buka cerita, anak bangsa melangkah bersama di bawah naungan institusi latihan pentadbiran negara. Di tempat kita membina jiwa. Ilmu disulam penuh wibawa, pengurusan awam jadi pusaka. Diploma pengurusan awam wadah utama, membentuk pemimpin beramanah dan sentiasa berjasa. Chorus ramai, hoi chorus ramai, hoi diploma pengurusan awam mega di persada. Intan mendidik bangkit masa hadapan negara, hoi semangat kami membara. Pengurusan awam dijulang sentiasa. Bangun sarapan tanpa pelajar, bangun sarapan tanpa pelajar, bangun sarapan tanpa pelajar, bangun sarapan tanpa pelajar. Bangun pagi menyusun langkah, ilmu dicari penuh tekad di dada. Belajar pengurusan dengan amanah, menjadi pemimpin yang adil dan berwibawa. Skill dan dasar kami dalami, konsep tata kelola dijaga rapi. Intan mendidik dengan penuh integri, agar pentadbiran negara terus harmoni. Chorus ramai mai, Hoi chorus ramai mai, hoi diploma pengurusan awam megah di persada. Intan mendidik pemimpin masa hadapan negara, Hoi semangat kami membara. Pengurusan awam dijulang sentiasa. bangun saat tentang pelajar, bangun saat tentang pelajar, bangun saat tentang pelajar, bangun saat tentang pelajar. Rakan seperjuangan seiring maju, ilmu ditimba demi tanah air tercinta. Diploma pengurusan awam membentuk generasi baru. Menjulang martabat negara sentiasa. Chorus ramai dai, hoi chorus rani dai, hoi diploma pengurusan awam megah di persada. Intan mendidik pemimpin masa hadapan negara, Oh jiwa kami teguh setia untuk Malaysia tercinta. Demikianlah tadi persembahan Boria yang cukup ceria dan mempersona. Untuk makluman para hadirin dan div-div kehormat, lagu Boria yang telah dipersembahkan tadi adalah hasil karya oleh para kadet DPA sendiri. Kadang-kadang saya tertanya, di dalam kesibukan menyiapkan assignment, bila agaknya mereka berlatih? Alia dah siap assignment? Hampir. Hampir siap. Bunga mawar mekar berhias, warnanya lembut ditenang di hati. Jasa Tuan amatlah ikhlas, sepenuh hati kami hargai. Hadirin sekalian, sebagai tanda terima kasih atas sumbangan seni, suara dan penyertaan, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cenderahati kepada para deklamator. Bagi menyempurnakan acara, dijemput yang berusaha Encik Khairul Azwan bin Abu Mansur, Ketua Unit UDPA diiringi oleh pengarah program Kadet Muhammad Ehsan bin Panjang Ahmad untuk tampil ke atas pentas. Dipersilakan.
Majlis menjemput wakil daripada sidang Naga Sastra, Kadet Adikatul Azril bin Nurdin. Seterusnya dijemput Kadet Muhammad Idin bin Kasim. Seterusnya, bagi sidang adikara, dijemput Kadet Nur Akilah binti Muhammad Subari. Seterusnya dijemput Kadet Syamimi binti Abdul Razak. Berikutnya, wakil dari Megantara dijemput Kadet Abdullah Arif bin Arifin. Dan Kadet Ahmad Mukri Hakim bin Huzili. Seterusnya, sidang Dirgantara dijemput kepada Kadet Siti Zulaiha binti Draman. Dan Kadet Syarifah Amirah binti Said Ahmad. Seterusnya, dari sidang Dirgantara dijemput Kadet Muhammad Adli Faisal bin Abdullah. Seterusnya, daripada sidang Adikara dijemput Kadet Syafiq Ashraf bin Zulkarnain. Seterusnya, dari Naga Sastra, Kadet Nur Khuzayah. Dan seterusnya, Kadet Faziana Yanti binti Sindalun Elias Enik. Penerima kita yang seterusnya dari sidang Megantara, Kadet Nurul Hafilah binti Muhammad Yusuf. Dan seterusnya dijemput Kadet Muhammad Faiz Amri bin Abdul Rahman. Majlis seterusnya menjemput Yang Berusaha,
Dr. Rosdin bin Subuh untuk naik ke pentas bagi menerima cenderahati sebagai tanda penghargaan. Cenderahati ini akan disampaikan oleh Yang Berusaha Encik Khairil Azwan bin Abu Mansur. Seterusnya, cenderahati penghargaan kepada Encik Khairil Azwan dipersilakan kepada Kadet Ahmad Ihsan. Terima kasih diucapkan. Hadirin yang dikasihi, bagi mengabadikan detik indah malam yang penuh seni dan makna ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan tetamu kehormat serta para peserta untuk ke sesi bergambar. Diminta untuk para kadet dan para hadirin kita penuhkan kawasan tengah dan hadapan untuk kita rakamkan memori indah kita pada malam ini. One, two, three. Okey, macam biasa saya akan sebut Malam Puisi Bicara Jiwa Settle Su. Okey. Nak resa dulu ke? Okey. Okey. Malam Puisi Malam Puisi Bicara Jiwa. Encik abang tolong janganlah marah pada adinda. Dengan selesainya acara bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah program pada malam ini. Semoga para hadirin dapat mengutip mutiara-mutiara hikmah yang berharga di sepanjang majlis ini berlangsung. Dengan penuh hormat, majlis mempersilakan tetamu kehormat serta div-div jemputan untuk berarak keluar menuju ke Dewan Kesturi dan menikmati sedikit juadah ringan yang telah disediakan. Para kadet diminta untuk tunggu sebentar di dalam Dewan.
agak tipang payung. Payung sutera nak raja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perhatian kepada semua kadet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, agak tipang payung. Payung sutera nak raja muda. Alah tolonglah tolong, ence abang tolong. Janganlah marah pada Adinda. Para kadet, hello. Okey, kita tolong AJK kemas Dewan dulu. Once dah habis kemas baru kita pergi keluar makan and kita akan gerak. Okey, para kadet boleh tunggu dalam Dewan sebentar ya.
Boleh? Boleh ambil tempat duduk masing-masing. Ada perkara perlu disampaikan. Mari dipakai di waktu petang. Kenapa Tuhan tak mahu berkasih? Adakah orang akan melarang? Kain sarung, kain terendah, memanglah manis kalau dipakai. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Menjeling ku berdentang, mata kita sama memandang. Ku cuba nak bertanya, siapa dia karena mana? Menjeling ku berdentang, mata kita sama memandang. Bercakap, bertanya dan bermesra, jangan sampai datang rumah. Tuai padi musim dah tiba.